Pergi ke hospital kerajaan lah ni. Bersumak-sumak. Berapa ramai orang kampung kena dialisis, tak mampu nak bayar. Nak buat kemoterapi, tak mampu nak bayar. Ubah, kena beli sendiri. Perkhidmatan kesihatan dalam negara kita ni kata, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Kita buat satu jawatan kuasa lah ni. Menyelami dasar di mana tempat patut kita baiki agar rakyat mempunyai mutu perkhidmatan kesihatan yang lebih baik apabila kita tukar kerajaan. Abang boleh sebut beberapa? Ada 10 segmen utama. Termasuk soal dasar-dasar fiskal dan dasar monetary. Dasar fiskal ini terkait dengan soal cukai dan sebagainya yang disebut. Perlu dicari jawapan lah ni. Kerana dasar cukai yang diamalkan oleh kerajaan lah ni memang kena rombok semula. Aku nak tanya ni, apa yang disebut oleh Tan Sri Anwar Musa tu, tang mana fakta yang dia dapat tu? Dia kata berapa ramai orang di dalam kawasan kampung yang kena buat dialisis, tak mampu nak bayar, kena beli ubat hospital mahal. Betul ke? Mana kata orang yang kena buat dialisis ni bila mana kena bayar, jadi tidak mampu nak buat, jadi tak boleh buat lah. Aku rasa tak betul ni. Sebab bila mana orang tu disahkan untuk kena buat dialisis, mengalami kegagalan buah pinggang, yang mana dia darah dia ni tidak boleh nak diproses. Sebab itulah dia kena buat kemo. Biasanya orang buat kemo ni dia 3 kali seminggu. Jadi anda katalah kalau dia ni disahkan kena buat dialisis dan dia ni tidak buat, tak boleh. Dia boleh mengancam nyawa. Dia tak ada option sebenarnya. Kalau orang yang disahkan untuk buat dialisis memang kena buat. Kena buat. Tanyalah siapa-siapa yang bekerja dengan hospital kau ataupun tempat dialisis kau, tak boleh. Salah fakta ni. Dan andai katalah kalau orang yang tidak mempunyai pendapatan kau tidak mampu kau, dia boleh buat permohonan bantuan dengan JKM. Bila mana orang tu dah jadi klien JKM, dia boleh dapatkan surat, boleh bawa ke hospital dan dia dikecualikan bayaran. Ataupun kalau ada kena bayaran-bayaran tertentu tu, saya tak tahulah. Tapi tidak banyak lah. Tapi kebiasaannya kalau bawa pergi ke hospital kerajaan, memang tak dikenakan bayaran. Dan baru ni, semasa saya balik kampung, saya ada berjumpa dengan penghulu PAS kampung saya. Dan anak dia memang buat dialisis. Dia sendiri mengakui yang mana bila mana dia ni dapatkan surat pengesahan klien JKM tu memang tak kena bayar pun. Mana pula yang kata tak mampu, tak boleh nak buat ni? Tak betul ni. Dan kalau kita tengoklah apa yang diucapkan oleh Tan Sri Anwar Musa ni dalam ceramah ni berdegar-degar ni, yang ni biasa je. Yang ni biasa bila mana bekas pemimpin kerajaan, orang yang pernah menjawat jawatan menteri kabinet ke apa semua, bila dah dia masuk ke seberang sana, bila dah jadi pembangkang, dia akan jadi hebat lah. Semua benda yang kerajaan buat tu tak betul. Sedangkan sewaktu dia jadi menteri, sewaktu dia dalam parti kerajaan dulu, macam tu juganya. Tak boleh nak selesai juga. Tapi bila jadi pembangkang, itu tak betul, ini tak betul. Ini perkara biasa.